menceritakan cerita di hospital beliau bekerja, guys. Puan perkenalkan diri dulu. Ya, ampun. Betul, betul itu cik. Nama bukan sebenar. Nak bagi nama sebenar pun boleh. Tak payahlah bagi nama betul no. Kita panggil dia Miss You. Miss you. Miss You bekerja di Ada hospital di boleh Kedah. cerita ke Mr. M? Kat mana? Hospital di Kedah. Selama berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun dah. Berapa kali ada experience seram? 2 kali. 2 kali. Okay. Kalau ingat cuba cerita dekat kita first cerita. Ada sekali malam tu masa pukul 1 masa tu saya on call. Masa tu ada guard lah, dia macam Ronda. dia ronda lah. Guard kan dia akan buat ronda dalam pukul 1 rasanya 3 kali kalau tak silap. Ada sekali pakcik tu dia kata dia nak lalu kat farmasi. Ni memang betul ni contoh ni. Pakcik tu kata dekat farmasi masa tu memang gelap lah, gelap, cuma kat hujung tu ada lampu satu ada buka. Dia kata ada seorang pesakit tu, dia kata dia nak ambil ubat tapi farmasi dah tutup sebab farmasi sebelah malam tu tak sebelah buka, tapi malam dia pun akan duduk kat kecemasan masa tu. Dia kata ada seorang perempuan tu dia macam duduk kat macam bucu dinding. Bucu dinding, dia macam sedih. Dia duduk macam duduk termenung, duduk fikir apa tu. Duduk kursi ke? Dia berdiri. Dia berdiri macam dia duduk tunggu sesuatu. Lepas tu pakcik tu macam nak tegur. Dia kata tak apalah, dia nak patah balik tengok. Dia kata patah balik tengok dah tak ada. Tu dia kata ni bukan patient ni, dia kata. Dia sendiri cakap? Dia kata ni bukan patient. Tapi dia kata tengok perempuan tu dia nampak macam dia macam sedih. Dia macam sedih, duk murung. Macam nak, orang kata macam nak nangis tak nangis kan. Lepas tu pakcik tu dah dia pergi ke lobi. Dia patah balik nak pergi ke farmasi, tengok tak ada. Kiranya farmasi tu kalau pukul 1 memang tak ada orang lah. Tak ada orang, tapi farmasi buka, orang staff tu dia akan duduk kat kecemasan. Kalau macam ada ubat nak ambil baru dia pergi dekat farmasi tu lah. So ni pakcik tu sendiri cerita ke? Pakcik tu sendiri yang cerita. Cerita kedua? Tapi yang cerita kedua tu yang ni ada pakcik rekod office dia yang jaga file pakcik ni. Dia ada cerita kat kami lah, dia cerita kat staff. Dia kata dia pernah jumpa dua beranak, dia kata duduk kayut macam ni. Mantap. Kat mana tu? Dekat tangki air. I love this. Sebab hospital kan tiga tingkat. Sebab security kan dia pun kena buat round. Dia kata pakcik rekod tu security ke? Sorry, security lah, pakcik yang jaga file pesakit. File pesakit masa tu duduk kat tingkat 3. Tingkat 3. Dia kata dia nak pergi ambil file. Lepas tu dia kata macam mana tiba-tiba dia nak macam dia nampak macam ada macam benda duk gayut macam tu. Dia tengok ada 2 beranak duk gayut macam tu. 2 beranak. Duk gayut mak dengan anak. Ada history ke di tangki air tu? Setakat ni tak pernah ni lah, tak pernah dengar lagi cerita kata ada history dekat tangki tu. Tapi biasalah hospital kan. Tapi dekat yang tempat makcik kerja tu kat X-ray, yang tu banyak orang dah jumpa. Banyak orang dah jumpa. Makcik tak pernah jumpa. Alhamdulillah makcik tak pernah jumpa. Apa hantu yang famous kan dah selalu jumpa? Dia ni macam dia bunyi-bunyi. Dia kacau. Bunyi pintu tertutup. Bunyi bantai jatuh. Yang tu lah bunyi-bunyi macam tu lah. Tapi dekat X-ray tu kat ujung tu macam seram sikit lah, belah-belah MRI tu. Sebab dia kan gelap. Dia gelap. Kiranya banyak macam misteri yang menjelma sebagai orang lah. Bukan nampak macam kelibat. Dia terus tunjuk. Sepanjang 25 tahun dua kali je lah experience. Yang tu yang makcik. Itu pun pengalaman orang. Bilik ada. Bilik kerap macam bilik pesakit. Bilik pesakit. Ada musik tak boleh tidur. Maksudnya patient bagi tahu lah. Patient bagi tahu. Mungkin bilik tu banyak yang meninggal. Betul. Tipikal cerita-cerita dekat hospital lah. Sekarang dekat hospital kerajaan memang banyak. Apa membezakan hospital kerajaan dan mereka lagi banyak kes sana. just macam
Tapi rumah lama makcik tu memang musik. Cuba kita ceritakan satu paling seram. Rumah lama tu Satu yang ada- paling seram. seram. Rasa macam tak ada seram sangat. Tapi dengar bunyi-bunyi menyanyi kat atas. Oh, menyanyi. Oh, tingkat atas tu. Rumah makcik rumah lama tu musik. Nyanyi lagu apa tu? Tak terbunyi macam tu. Kita dengar Humming lah. Macam tu. Kamu rumah tu. cerita orang minyak. Macam pernah naik ke atas tu, rumah atas tu. Dua kan tengok duk naik. Ada apa? Naik Itu tu apa? semayang Stok ke pun. bilik? Dia macam loteng. Letak barang lah, letak barang-barang lah. Terima kasih kita ucapkan kepada Miss You. Miss You yang bekerja di hospital. Selama 25 tahun. Cerita Sembah seram. Seram kuku. Seram kuku. Okay guys, kembali lagi kita kepada podcast Malam Seram-Seram Kuku. Ni Tok saya. Okay, hari ni Tok akan ceritakan cerita seram. Tok nak cerita apa Tok? Cerita lah. Cerita seram-seram. Boleh? Siapa Tok? Tok? Oh, itu ni. Tapi kot lanak tu. Kau tak kira tu hantu tak ada kepala apa tak. Semua tak tahulah. Kan yang bapak cik aku nak mengajar di surau ni kan dekat TV tu ni. Wali balik. Tapi lah dulu kata saya duk musik. Bila ni tu? Katanya lama dah tu. Lepas tu nak call Pak Kim pun minta. Katanya. Kau tak tahu. Dia kata semua tu. Tak tahu mana nampak? Setelah aku orang mana kalau nak tengok balik buka tu nak tahu kat dia tu. Mana sampai dah tu apa nama aku lutu dia mati lah. Mati kan. Jalan kaki lah di rumah ni daripada tak minta aku selek kalau benar tak. Aku tak musuh tu. Tak. Laki ke perempuan? Lah Bila ni dok aku macam habis pasal dulu ni lah. Tu ni kot hantu Jepun kot. Lagi? Masa tu tahun 60-an lah. Lamanya. 60-an. Aku buat ni lanak tu. Ada musik pun tu. Orang kayu bersekat dia tumpang. Kayu bersekat. Berat. Tunggu lah. Kita tahu tak dekat tu buat lanak lah. Dulu lah tahun 60-an tu. Siapa yang duk tumpang tu? Dah semua dulu. Bocor ke apa? Bocor. Hantu. Tu lah yang tu. Tu tahu pun. Habis. Semalam saya ada cerita pasal rumah dia lah. Dia hari ni owner dia dekat sini, tapi dia tak cerita pasal rumah dia sebab dia kata dia tak pernah jumpa. Betul atau tidak? Tok rasa rumah Tok seram ke tak? Tok tak takut. Malam-malam kat kadang buka. Rok kamu tu atas pipi. Apa atas lasai tu. Tapi Tok Orang kata maya rumah. Mana rumah. Ya, kata tak ya dalam malam. Masa takut. Tok tak takut guys. Dia kata biasa je tu. Okay, itu saja. Terima kasih Tok. Bye-bye. Terima kasih. Sama.